Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Adila Yasril melaporkan langsung dari Padang Kawat Palapis, Universiti Utara Malaysia yang kini sedang bersiap siaga untuk menjadi saksi kepada Malam Mahakarya Seni 2026. Menjadi kepuncak kepada sambutan Hope Day Perdana, acara ini merupakan sebuah manifestasi agung yang menghimpunkan sinergi kreatif daripada 11 buah kelas seni dan kebudayaan di bawah naungan Pusat Budaya Seni UUM. Malam ini segalanya bakal bersatu dalam satu pentas bersepadu yang menjanjikan impak luar biasa. Malam Mahakarya Seni Hope Day 2026 dimulakan dengan persembahan Zapin Penawar Rindu oleh Kelab Bidasari. Acara diteruskan dengan pelbagai persembahan daripada kelab-kelab di bawah Pusat Budaya dan Seni PBS, termasuk gema puisi musikal, nasyid, coswalk, gendang 24 musim, tarian Bollywood, Borneo Mix, Intan Payung dan tarian Singa. Kelab wartawan turut membuat persembahan tarian India sebelum pentas dihangatkan dengan persembahan live band oleh Kelab Muzik. Kemuncak acara menyaksikan persembahan finale lagu Jodoh Lebaran oleh Kelab Bidasari bersama Nur Zurakilah yang disambut meriah oleh penonton. Malam Mahakarya Seni ini bukan sekadar pementasan di atas pentas, tetapi sebuah simfoni perpaduan yang menyatukan jiwa warga kampus. Ia adalah bukti nyata bahawa UUM bukan sahaja gedung ilmu, malah wadah penyubur bakat yang holistik. Apabila kreativiti bertemu kolaborasi, impak yang terhasil melangkaui jangkaan, membentuk sasiah dan menyulam ukhuwah. Sekian, saya Adila Yasril melaporkan dari Dinamik Warta.